Okey guys. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera guys. So di bulan Ramadan ni, so kita nak buat sedikit review tentang sebuah mesin Abu Garcia Revo SX. Okay. So reel ni aku dah lama pakai sebenarnya. So baru berkesempatan untuk aku sembang sikit tentang orang kata user ataupun owner experience masa pakai reel ini. Okay. So kita nak cut it short. Korang pun dah tengok dekat few short video yang aku upload sebelum ni dekat TikTok, dekat Facebook. So kita terus direct kepada dia punya design. Kalau kau tengok sebelum ini aku ada review juga tentang Abu Garcia Revo X. Okay, so ini dia punya advanced version dah. Okay. Kita tengok daripada segi design memang modern. Ini adalah antara design terbaru, ataupun daripada segi design language, ini antara design yang terkini daripada Abu Garcia. So in terms of build quality, sangat-sangat baik. Okay, kalau kau tengok kat sini reel ini telah mengalami satu, orang kata, kejadian yang tidak diingin lah, which is aku jatuh masa aku tengah review reel ini. So kalau kau perasan dekat sini dia ada beberapa dent dan juga beberapa kemalangan lah. Tapi reel ini dapat berfungsi dengan baik tanpa ada apa-apa masalah, walaupun masa tu aku terjatuh lah ketika orang kata proses rakaman reel ini. In terms of the smoothness of the operations, okay, drag system performance pun sangat baik. Okay, aku guna untuk mainstream, so reel ini dapat berfungsi dengan baik. Okay, daripada segi orang kata spek-spek dia juga, ianya juga menawarkan satu spek yang agak baik dan juga terkini, setanding dengan reel-reel yang lain. Tapi aku rasa dia punya spek ni memang sangat-sangat berbaloi dengan harga yang ditawarkan. Okay, reel ni size dia 10. Gear ratio dia 6:1. Untuk mainstream ni memang sangat-sangat sesuai sebab dia 10 dia ngam-ngam jadi tangan. Okay. Lepas tu dia punya drag 5.2 kilo. Memang sedap dah. Okay. Dan dia punya ball bearing kita ada 9 dan dia memang sangat smooth. Sangat smooth lah. Berbeza lah dengan reel-reel Abu Garcia yang lain. Kalau sebelum ni kau pernah pakai reel Abu Garcia, dia sangat-sangat berbeza. Okay. So dia punya design, asymmetric design, dia macam ada ala-ala Xenon sikit lah. Yang mana kita tahu Xenon ni dia premium, premium design ataupun premium versions of Abu Garcia lah. Okay, kalau tengok dia ada V-rotor, dia punya design. Okay. Lepas tu dia punya spool pun kalau tengok kat sini memang membantu lah untuk kelancaran tali, sebab dia ada rocket line management system, dia ada rocket spool lip design dekat sini. Lepas tu dia ada machine aluminium braid ready spool dekat sini, dekat dalam spool dia tu memang dah boleh guna untuk braid, which is dia tak slip lah. Okay. Lepas tu dia punya drag pun menggunakan carbon metric drag. Aluminium dia, handle dia pakai aluminium dengan kekemasan tulisan Abu Garcia di sini. So kalau kau tengok kat sini, okay, memang dia punya design ni memang cantik lah. Right. Dan dia menggunakan AMG2 gearing system lah. Gearing dia ni gearing yang khas untuk kegunaan yang lebih tahan lah. Okay. Kemudian dia guna stainless steel main shaft and component dalam ni, dan dia juga mendukung slow oscillation lah untuk low inertia. So bermaksud dekat sini Abu Garcia yang ini, yang baru ini, telah ditala atau dituning khas untuk rigidity, untuk orang kata tahan lama. So sangat-sangat berbaloi untuk korang orang kata miliki, sebab dia punya harga dia memang sesuai dan sepadan dengan spek yang ditawarkan, dan juga dia punya spek sangat-sangat baik lah. Okay. So dia sangat value for money. Okay. So daripada segi box presentation, kalau kau tengok kat sini sama je macam sebelum ni. Desainnya pun bagus, drag system bagus,
daripada segi build quality pun bagus, daripada casting performance pun bagus. Okay, dan dia juga ada warranty datang daripada Abu Garcia Malaysia. Dan in terms of the support group, dekat dalam group juga sangat-sangat aktif. Okay, so Abu Garcia ni memang adalah salah satu jenama barang pancing yang boleh korang ambil kira untuk tahun 2025 ni, sebab dia hadir dengan design language yang baru, dengan teknologi yang baru, dan yang paling penting lah, kalau siapa-siapa yang nak main saltwater, siapa-siapa yang nak main what we call that, stream fishing, so korang boleh consider Abu Garcia punya line up. Sebab kita tahu Abu Garcia ni dia lebih kepada rigidity dan dia tahan lasak lah. So kalau untuk main jigging ke kan, dan dia dah hadir dengan orang kata gear 6 ratio, so dah high speed dah. So sangat baik lah. So aku sangat recommend untuk line up Abu Garcia spinning yang baru ni, sebab dia tahan lama dan dia lasak lah. Dia lasak lah. Dia lasak, dia punya orang kata kayuhan pun smooth. Okay, ini reel untuk permainan stream yang kami gunakan untuk permainan stream lah. So dia dah survive dengan endurance, dihentak oleh alam lah, ataupun sangat-sangat keadaan yang sangat-sangat sikit keadaan yang sangat-sangat abuse lah orang kata. Tetapi reel ini dapat berfungsi dengan baik. Okay, so nampak so kat sini korang boleh pertimbangkan reel Abu Garcia Revo SX yang baharu. So itu saja untuk review ringkas pada hari ini. So siapa-siapa yang berminat, korang memang boleh beli reel ini. Aku jamin insyaAllah korang akan berpuas hati. Okay guys, selamat berpuasa. Salam Ramadan. Kita jumpa di hari raya nanti insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum.